Okey, kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak pasang bekas sabun ni. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang saya nampak saya nak pasang sini ya. Yang 3 segi tu saya nak pasang situ. Lepas tu yang 4 segi antara tiang tu lah. Untuk pasang benda ni, kita kena tengok sini. Laluan paip yang ada dekat dalam ni lah. Dekat toilet. Tempat mana kita nak pasang. Okay, saya nak pasang sini. Saya kena tengok paip air kena tak tempat yang kita nak tebuk ni. Pasal bila kita tebuk, kalau ada paip kat belakang bocor lah. Ini satu yang kita nak pasang bekas sabun. Dan satu lagi dekat sini. Jadi kita kena tengok kena tak tempat yang kita nak tebuk tu dengan laluan paip. Jadi pertama sekali kita tak payah tengok paip air ni dulu. Kita tak payah tengok kepala paip ni, shower ni, tak payah. Kita tak payah tengok sini, tak payah tengok yang jamban ni, tak payah. Itu kepala dia. Kita tengok mana dulu paip air daripada tangki. Macam mana nak tahu? Tengoklah kat seliling ni ada tak kepala paip yang besar. Sini tak ada. Okay, nampak tak? Biasanya kita nak tahu kepala paip yang daripada tangki ni, biasanya dia paling dekat dengan siling. Ini kepala paip dia lah. Kalau kita tengok kepala paip lain, nampak sama je kepala paip. Tapi kalau kita nak tahu daripada tangki, biasanya dia dekat dengan siling. Macam sini kan jauh lah. Nampak tak? Jauh dengan siling ni. Tu siling. Itu lampu. Jadi kita tengok yang paling dekat dengan siling. Ini yang paling dekat dengan siling. Ini lah kepala paip yang dekat dengan siling. Jadi yang dekat dengan siling ni, ini daripada tangki. Daripada tangki, dia turun, dia pergi mana? Mana point yang kita nak, yang paling dekat dengan laluan dia. Maka kita boleh tengok sini lah. Ni paling dekat. Itu paling dekat. Pasal apa ni, kunci air untuk pump ni lah. Jadi kita nak tengok laluan dia. Kita tengok ini memang tak nampak paip air pasal dia dalam sini. Biasanya tukang paip ni dia hanya buat dua jenis saja. Sama ada laluannya terus turun ke bawah ataupun dia melintang. Dua je. Pasal apa? Dua je. Sama ada melintang ataupun lurus. Pasal kita tengok dia punya aksesori dia semua 90. Macam yang ni 90. Ni pun 90. Jadi kalau dia buat sengit ataupun dia buat sengit gini, susah dia nak bank. Sebab paip air ni bukan macam paip elektrik, senang nak bank. Jadi cara yang paling mudah je untuk senang kerja dia buat lurus lah ikut pada aksesori paip air tu. Jadi kita tengok sini, dia ada dua jenis. Sama ada dia nak pergi ke situ buat lintang dan dia turun ke bawah, ataupun daripada kunci air ni turun ke bawah terus. Macam mana dia nak buat? Jadi cara yang paling senangnya dia buat turun terus lah. Dia luruskan terus turun. Pasal apa? Pasal dekat sini susah lah dia nak ni. Pasal dekat sini kan shower. Jadi kalau dia nak pergi ke shower tak boleh lah. Dia kena pergi ke kunci dia dulu baru pergi ke shower. Jadi kalau ikut sini ni memang rasanya mustahil lah dia buat ikut sini. Yang kita boleh nampak dia akan turun ke bawah ni. Ke bawah ni dia akan pergi ke sana lah. Pergi ke sana, ke belakang, ke situ. Okey, bila pergi ke situ, dia letak T pergi ke sana pula. Pasal apa nak pergi ke sini? Pasal ni ada satu lagi paip air. Daripada sini letak T naik atas, lepas tu pergi ke sini dan dia naik ke atas pergi ke kunci air ni. Kunci air ni pergi ke shower. Jadi berbalik pada yang kita nak buat kerja tadi, kita nak pasang situ. Jadi kena tak paip air bila kita tebuk? Tak kena. Pasal apa? Pasal laluannya daripada bawah ni ke atas. Ada tak orang buat daripada atas tu turun ke sini, pergi ke sini dulu, ke sini, lepas tu pergi ke sini, pergi ke sini? Tak ada. Pasal apa? Pasal main dia dekat sini. Bila kita tutup main ni, semua air tak ada kat sini lah. Jadi kalau nak kata paip air daripada atas tu dia turun sini, memang tak ada orang buat lah. Tukang paip dia tak paip ke sini. Jadi yang ni dah selamat, kita boleh tebuk untuk pasang bekas sabun ni. Yang ni pula, yang ni pun selamat juga. Pasal apa? Pasal laluan paip kan dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, dia pasang situ. Jadi kita nak pasang antara sini lah, daripada tiang ni ke bawah. Melainkan kalau kita pasang sini lah.
Pasal sini bahaya sikit lah. Melainkan kalau kita pasal sini, ni bahaya lah. Pasal apa nampak tu? Ni paip daripada tangki, daripada siling turun ke paip utama ni, turun ke bawah ni. Jadi sini risiko lah. Kalau boleh jangan tebuk lah kawasan ni. Pasal ni laluan paip. Walaupun kita cerita tadi dia lurus, dia turun, tapi kadang tu dia sengit juga, bukannya tepat lurus dia turun. Tak, dia mesti sengit-sengit sikit. Tu biasalah, lari sikit-sikit biasalah. Yang kita nak pasang sini memang tak ada laluan dia lah, tak ada laluan paip. Laluan paipnya sini lah. Ini daripada siling turun. Kita nak tebuk sini, nampak tak ada dua lubang. Jadi selamatlah boleh tebuk. Okay, ni ada dua bekas sabun lah. Satu yang ini sebenarnya bukan bekas sabun pun. Ini bekas pensel. Kita dah modify, kita dah tebuk dua lubang untuk pasang skru. Dan yang bawah ni kita tebuk lubang lah untuk air keluar. Yang ni satu lagi ni. Okay, yang ini kita tengok. Ini sebenarnya kalau kita tengok dia untuk ni, dia lekat pakai ni. Lekat dekat mozek ni. Tak jatuh lah, kata dia lah. Tapi kalau banyak, penuh barangan ni, jatuh juga pasal ni berat. Jadi untuk yang ini saya tak nak pakai dia punya getah dia ni lah. Saya nak tebuk. Saya nak pakai skru. Jadi biasanya kalau ada getah ni, cuba pusing. Okay, nampak tak? Ni boleh buka. Macam ni. Yang ni tak payah pakai lah. Jadi yang lubang ni kita pakai untuk skru lah. Kita pakai untuk gini. Cuma yang ini tak boleh lah. Jadi kalau letak gini nampak jugalah, tak boleh nak letak, tak boleh nak kunci. Jadi kita pasang gini lah. Ni satu skru, yang ni pun satu skru. Jadi yang ini kita fikir kemudian lah, sama ada kita nak tutup, kita letak silikon dekat dalam ni, lekat terus, ataupun macam mana. Kemudian lah kita pasang ni dulu. Jadi macam mana kita nak pasang benda ni? Jadi untuk pasang benda ni, macam yang kita dah bincang tadi, benda ni kita masuk dalam selat dia lah. Ini pun sama lah, masuk dalam selat dia. Okay, dah. Jadi kita kena tanda lah, sebab kita nak kena tebuk. Saya nak pasang sini lah. Jadi untuk bagi lurus ni, biasanya kalau kita nak bagi lurus tak sengit, kita pakai benda ni lah, ukur air ni ataupun water level. Letak je macam gini. Dan kita kena setting lah. Kita tengok buih kat sini, biar dia duduk tengah-tengah macam gitu. Kalau duduk gini dia sengit, kalau duduk gini pun dia sengit. Kita nak buih yang dekat dalam ukur air ni, dia duduk tengah-tengah garisang yang kedua, yang tengah-tengah tu. Duduk gini lah lebih kurang. Jadi kalau gini, okay, dah lurus lah kita punya bekas sabun ni. Kita tanda je satu tempat ni. Okay.